Halo, selamat petang semua. Hari ini nama saya Cikgu Lee dan saya akan memberi lecture tentang satu subjek biologi dekat bab 6. Tajuknya pembahagian sel. Okay? So dalam bab ini kita akan bincang tentang mitosis dan meiosis. Okay, sekarang kita tengok skrin ya. Okay. So, untuk bab pembahagian sel, sebelum kita bincang tentang mitosis dengan meiosis, first kita perlu tahu apa itu pembahagian sel. Okay? So, pembahagian sel merupakan satu proses semula jadi yang berlaku dalam semua organisma hidup. Okay? So, termasuk haiwan, tumbuhan dengan manusia. Alright? So dalam organisma unisel, okay, so selain daripada yang ketiga yang cikgu mention tadi, so unisel seperti bakteria, virus, semua organisma tersebut juga akan menjalani pembahagian sel. Okay, so dalam unisel, pembahagian sel ialah satu cara pembiakan. Okay, dalam organisma multisel pula, pembahagian sel ialah cara pertumbuhan dan penyelenggaraan tisu. Okay, apa maksudnya? So, for example, untuk multisel seperti manusia, seperti haiwan dan tumbuhan, semua ni multisel. Okay, so untuk multisel, pembahagian sel ini adalah satu cara untuk kita bertumbuh, untuk menjadi lebih besar dan lebih untuk tumbuhan dia akan menjadi akarnya lebih panjang dan seterusnya. Okey? Okay. So, sel baharu perlu dihasilkan pada setiap masa untuk menggantikan sel yang telah mati atau tua. Okey. So, seperti kita ambil contoh manusia. Manusia seperti kulit. Kulit kan, sel kulit, dia setiap hari dia akan ada sel kulit yang mati dan akan perlu digantikan dengan sel yang baru. Okey? So, yang ini adalah satu contoh. Satu contoh lagi, rambut kita. Okay? Rambut, sel rambut, dia akan sentiasa memanjang. Kan? So, that's why kita perlu pergi salon, pergi kedai gunting untuk gunting rambut, untuk maintenance lah. Kan? So, yang ini adalah satu contoh pembahagian sel yang sangat dekat pada kehidupan kita. Alright? Okay, so terdapat dua peringkat untuk pembahagian sel. Satu namanya karyokinesis dan satu lagi cytokinesis. So kedua-dua peringkat pembahagian sel ini dia sangat penting. Okay, so nanti semasa kita belajar tentang mitosis dengan meiosis, so kedua-dua ini adalah satu bahagian dalam proses tersebut. Okay, so kita tengok karyokinesis ialah proses pembahagian nukleus. So semua murid tahu lagi apa itu nukleus kan? Nukleus adalah satu pusat kawalan yang dalam sel organisma kan? Okay, so yang ini karyokinesis ini adalah untuk pembahagian nukleus. Okay, so cytokinesis pula dia adalah proses pembahagian cytoplasma. So yang ini cytokinesis ni nama dia boleh nampak dah kan? So kita dalam satu sel organisma dalam kita ada cytoplasma kan. Ya, so cytoplasma ni dia adalah untuk cytokinesis ni dia adalah proses untuk membahagikan cytoplasma sel tersebut. Okey. So kedua-dua proses pembahagian ni akhirnya dia akan menjadikan dua sel anak yang baharu. Okey, yang ini adalah pembahagian sel lah kan. So dari satu sel dia menjadi dua sel baru. Okey, yang ini kita dipanggil pembahagian sel. Okey? So, next. So, sebelum kita pergi mitosis pula. So, kita perlu tahu apa itu sel soma dan apa itu sel pembiakan ataupun gamete cell. Alright? So, kedua-dua jenis sel ni terdapat dalam organisma hidup. Okay, so
sel gamet ataupun sel pembiakan. So yang ini kita dah belajar semasa tingkatan 1, 2, 3 dalam bab pembiakan kan. So dalam bab pembiakan kita belajar sel sperma dengan sel ovum. So kedua-dua sel ini adalah sel pembiakan ataupun kita boleh dipanggil sel gamet. Okay. So sel gamet sama dengan sel pembiakan. So yang ini semua murid perlu tahu kerana sometimes dekat soalan SPM. So soalan tu dia akan nyatakan sel gamet. So ada segelintir murid dia terlupa apa itu sel gamet. So mereka tak tahu macam mana nak menjawab soalan pula kan. So ingat sel gamet adalah sel pembiakan. Okay. So sini ada tulislah. So lepas tu sel gamet berhasil melalui proses meiosis. Apa itu meiosis? Nanti kita belajar. So, mengandungi bilangan kromosom haploid, iaitu setiap sel mengandungi hanya satu set kromosom atau N. Okay, dalam sel gamet manusia, kita ada N sama dengan 23. Alright? Yeah. So, satu N 23 set kromosom. Alright? Okay, so yang ini sel gamet. Sel soma pula, selain daripada sel sperma dengan sel ovum, sel yang lain yang terdapat dalam badan manusia dipanggil sel soma. Okay, so sel badan selain daripada sel gamet dipanggil sel soma. Okay, so terhasil daripada proses mitosis. Apa itu mitosis? Nanti kita belajar. Mengandungi bilangan kromosom diploid. Okay, apa itu diploid? Nanti kita belajar. Okay, yeah. So diploid dengan haploid. Satu di means dua. Okay, di maksudnya dua. So dua means dua set lah. Dua set kromosom, 2N. Okay. So yang ini set yang penuh lah untuk satu organisma, set untuk manusia. Okay. Untuk manusia, kita punya set kromosom tu mesti 2N ataupun sama dengan 46 set kromosom. Okay. Ya, yeah. So 46 kromosom. Okay. So yang ini kita perlu tahu. Okay. So if let's say satu manusia, dia punya kromosom, nombor kromosom ni, bilangan kromosom ni dia lebih daripada 46 ataupun kurang daripada 46, dia dipanggil kecacatan genetik. Okay, yang ini adalah satu penyakit lah. So manusia tersebut dia tak akan bertumbuh dengan normal. Okay, so yang ini. Okay, so next. Okay, yang ini kita bincang tadilah. Sel diploid, dia inilah dimasukkan satu set. Okay, satu set, dua set, tiga set. So untuk manusia kita ada 23 pasangan. Okay, satu, dua, ini satu pasangan, dua pasangan, tiga pasangan. So kita ada 23 pasangan sama dengan 46 kromosom. Okay, ya, untuk haploid pula satu salinan saja. So mereka tunggal. So ini perbezaan di antara diploid dengan haploid. Okay, so sekarang kita masuk ke subtopik yang seterusnya. Yang ini betul-betul kita masuk ke dalam perbincangan ataupun kita belajar tentang apa itu pembahagian sel. Okay, so sebelum satu sel dia membahagi dari satu sel, yang sel ini sebelum dia membahagi menjadi dua sel yang baru, okay? So sebelum dia buat proses ini, dia mesti mengalami ataupun dia mesti menjalani fasa-fasa yang sebelum tu, okay? Yang fasa-fasa sebelum ini dikatakan kita sel, okay? Ya, yeah, so if let's say soalan minta untuk terangkan apa itu kita sel, yang inilah kita perlu terangkan. Fasa G1, fasa S, fasa G2 dengan fasa M. Okay? Yang ini adalah sel kitar sel. Okay. So, kitar sel ni adalah proses macam mana sel ini bertumbuh besar dan bersiap sedia untuk membahagi menjadi dua. Okay? Okay. So, kitar sel ialah proses 4 fasa yang berlaku di dalam sel ketika sel tumbuh dan membahagi. Okay?
Ya, so setiap pembahagian sel yang lengkap akan menghasilkan 2 sel anak perempuan baru. Okay, so ingat, satu sel ibu ataupun sel induk akan membahagi dan akhirnya dia akan menjadi 2 sel anak. Okay, ya, so sebelum dia membahagi menjadi 2 sel, dia akan menjalani fasa 1, 2, 3, 4 ni. Okay, so kita belajar bersama-sama ya. Okay, boleh nampak tak saya tengok? Okay, I try to. Okay, boleh nampak kan? Okay, so first, yang ini adalah fasa G1. Okay, so fasa G1 adalah fasa untuk sel membesar. Okay, macam mana kita tahu? G1, yang G ni stand for growth. Okay, growth dalam bahasa English, growth in bahasa Melayu means membesar. Okay, so kita boleh nampaklah dalam yang perkataan ni. Okay, so sel membesar, komponen sel seperti mitokondrian dan jalinan endoplasma dihasilkan dalam fasa ini. Protein untuk kegunaan kitar sel juga disintesis ketika ini. Pada peringkat ini, nukleus kelihatan besar dan kromosom adalah dalam bentuk kromatin. Okay, so dia mengambil masa yang paling panjang dalam kitar sel ini. Dan dalam fasa ini, in summary, okay, dalam perkataan pendek lah. So, sel membesar. Okay, so kenapa dia kena membesar? Kerana dia perlu membahagi menjadi 2 kan. Ya, so sebelum dia membahagi 2, so dalam satu sel dia ada sangat banyak komponen sel. Alright? So dalam komponen sel yang kita tahu, yang kita dah belajar adalah seperti nukleus, ribosom, jalinan endoplasma kasar, jalinan endoplasma licin, jasad Golgi, mitokondrian dan yang inilah yang ini yang paling penting kan. So sebelum dia boleh membahagi kepada 2, dia kena make sure sel induk ni ataupun sel ibu ni, okay, sel ini yang pertama ni. So dia perlu bersedia kan. Dia perlu dalam sel ni perlu ada komponen sel yang mencukupi sebelum dia boleh membahagi kepada 2. Okay, kita tak mau selepas jika dia tak ada fasa G1 ni, so dalam ni dia hanya ada satu set komponen sel sahaja. So if let's say kita bahagi 2, so dua sel anak ni dia tak akan mendapat komponen sel yang serata kan. Ya, so mungkin ada sel ni dia kekurangan JE kasar, mungkin ini tak ada ribosom dan seterusnya. Okay, so kita tak mau keadaan ini berlaku. So fasa G1 ni sangat penting. Alright, so after pembesaran, so dia akan masuk fasa S. Fasa S ni dinamakan sintesis DNA. Fasa sintesis DNA. Okay, nama S tu dia sintesis lah. So, sintesis DNA berlaku dalam fasa S apabila DNA dalam nukleus menjalani replikasi. So, dekat fasa G1 ni, dia akan fokus pada komponen sel. So, untuk S ni, dia fokus kepada DNA. Alright? So, untuk dalam DNA tu, dia pun kena replikasi. So, dia kena membahagilah untuk bagi dia banyak. Okay? Ya, so setiap kromosom mengganda menjadi 2 kromatid seiras yang dikenali sebagai kromatid kembar. Kedua-dua kromatid mengandungi salinan molekul DNA yang sama dan kedua-dua kromatid ini berpaut pada sentromer. Okay. So, nanti kita akan nampaklah semasa kita bincang mitosis tu, kita akan nampak apa yang kita bincang dekat sini. Alright? So, in short, okay, dalam pendek lah. So, in summary, S ni dia fokus pada replikasi DNA. Okay? Yeah. So, next, G2 pula. So, ada 2 G, nampak tak? So, satu G1 fasa G1 untuk pembesaran. Fasa G2 dia terus membesar. Okay. So, you tengok betapa penting satu sel membesar dulu sebelum dia membahagi 2 kan. Ya, so sel terus membesar dan kekal aktif secara metabolik semasa fasa G2. Okay. So sel mengumpul tenaga
dan membuat persiapan terakhir untuk memasuki peringkat pembahagian sel yang seterusnya. Selepas peringkat interfasa, sel akan memasuki fasa M. Okay, so sampai G2 ni, so kita punya sel dia terus membesar. Okay, so yang ini untuk bersiap sedia dah. Ini ini N dah. Okay, yang ni fasa terakhir. So after pembesaran G2 ni, so dia dah bersiap sedia, lepas tu dia akan masuk fasa M. Fasa M ni lah yang nanti kita akan bincang apa itu mitosis. Okay, mitosis means satu sel membahagi menjadi dua sel baru. Okay, ya, so yang ini dia satu menjadi dua lah, so dia akan meningkatkan bilangan sel dalam badan. Okay, ya, yang ini adalah satu cara macam mana kita bertumbuh besar, tumbesaran. Okay. So for example, untuk manusia kan kita akan menjadi semakin tinggi. So semasa kita dari kanak-kanak dan menjadi remaja, menjadi dewasa, so badan kita akan semakin membesar dan menjadi lebih tinggi. So semua pertukaran saiz badan ni so melibatkan pembahagian sel. Okay? Ya. So dalam fasa M ni berlaku apa yang berlaku? Fasa M terdiri daripada mitosis dan cytokinesis. Okay. So ada dua lah, mitosis pembahagian sel, cytokinesis ni adalah yang ini, yang tadi kita bincang ni. Okay, pembahagian cytoplasma. Alright. Ya, so lepas cytokinesis, dua sel ni dia akan menjadi sel yang telah terpisah. Okay, yang inilah fasa M. Okay. Okay, so sekarang kita masuk mitosis pula. Okay, so tadi kita dah bincang apa itu kitar sel, kita dah bincang sebelum kitar sel, semasa kitar sel ni apa yang berlaku pada sel induk. Okay, so semua tahu apa itu sel induk kan? Sel ibu. So sel yang pertama itulah dinamakan sel induk. Okay. Okay, dalam mitosis ni merupakan proses di mana satu sel tunggal ataupun sel induk ni berbahagi menjadi dua sel anak perempuan, okey, dua sel anak perempuan yang sama, okey. Yang sama means apa? Yang ini if let's say dia mempunyai DNA ABC. So, yang kedua-dua sel yang baru ni dia mempunyai genetik yang serupa dengan sel induk ni. Okay, means jika dia ada ABC, dia ada ABC, dia ada ABC. Okay, serupa, copy and paste. So untuk mitosis, cikgu suka menggunakan cara yang lebih senang difahami, copy and paste. Okay, ya, copy ini, paste kepada dua. So, sel-sel anak ini mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama. Okay? Ingat ya, untuk mitosis ya, ingat nama ni mitosis, dia akan menghasilkan sel anak yang mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama seperti sel induk. Okay. So, untuk mitosis ni dia ada 4 fasa. So, tadi kita kitar sel ni, okay, dalam bab pembahagian sel ni, dia ada banyak fasa kan. Dalam kitar sel kita ada fasa G1, fasa S, fasa G2, fasa M. Okay, so sekarang masuk mitosis pula, kita ada fasa profasa, fasa metafasa, anafasa dan telofasa. Okay, so yang ini nama dia PMAT. Okay, PMAT, PMAT. Alright, so PMAT ni adalah fasa-fasa yang perlu diadakan, okay, dalam proses mitosis ni. Okay? Alright. Untuk profasa, okay, untuk first stage. Profasa ni di dalam nukleus, okay, dalam profasa ni dia apa yang berlaku? So profasa ni dia start with apa? PR kan? PR ni cikgu bagi satu cara yang senang ingat. Preparation. Apa itu preparation? Persediaan kan?
Ya, so dalam fasa ni sel induk bersiap sedia untuk membahagi. Okey, apa yang akan berlaku dalam persiapan ni di dalam nukleus? Kromatin mula memendek dan menebal bagi membentuk struktur kromosom yang dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. So yang ini dalam kromosom ni dia akan ada perubahan menjadi lebih pendek dan menebal. Okey. So, kromosom kelihatan terdiri daripada dua berbenang seiras yang disebut kromatik kembar. So, you nampak bentuk macam butterfly tak? Okay. So, yang bentuk butterfly ni dipanggil kromatik kembar. Okay. Kenapa kembar? Kan dia ada satu pair kan? Satu dua mereka ikat sekali. So, yang ini butterfly ni dipanggil kromatik kembar. So, macam mana mereka diikat? Mereka diikat dengan centromer. Okey, yang tengah-tengah ni ya, dinamakan centromer. So, tadi kita ada nampak kan dalam fasa S, fasa sintesis DNA tu. So, ada centromer. So, inilah centromer dia. Okey, so pada profasa ni, dia membran nukleus terurai, nukleolus menghilang, centriole berpindah ke kutub bertentangan dan gentian gelendung mula terbentuk. Okey, so dalam ni ada berapa? 1, 2, 3, 4 points yang kita perlu ingat. Dia akan berlaku dalam profasa. So membran nukleus ni lah, ya, membran yang mengelilingi nukleolus ni. Okay, membran nukleus dia akan menghilang. Okay, nukleolus dia akan menghilang. Centriole yang ini, okay, centriole dia akan bergerak ke kutub bertentangan. Okay, dia akan bergerak, satu akan bergerak ke sini, satu akan bergerak ke sana, yang bertentangan. Lepas tu dari centriole ni dia akan menghasilkan gentian gelendung. Okay, gentian gelendung ni dia macam spider web lah. So macam spider web, dia akan keluar dari gentian gelendung. So 4 points ni, okay, membran nukleus terurai, nukleus menghilang, centriole bergerak ke kutub bertentangan, gentian gelendung mula terbentuk. Okay, 4 point untuk profasa, preparation phase. Okay, so you nampak apa yang mereka berlaku ni, yang berlaku dalam profasa ni, dia adalah untuk bersiap sedia untuk fasa yang seterusnya. Okay, so fasa yang seterusnya dinamakan metafasa. So you nampak. Okay, so murid-murid, cikgu bagi satu tips ya. Untuk bab 6 pembahagian sel, selain kita nak tahu semua points yang terdapat dekat sini, kita perlu ingat ya, gambar raja untuk setiap fasa. Okey? Ya, kenapa? Kerana soalan SPM suka keluar soalan macam ni. Okey, so mungkin dia akan lukis bagi gambar raja. So lepas tu dia akan based on gambar raja ni untuk tanya soalan yang seterusnya. Okay, so if let's say murid-murid tak tahu gambar raja ni dia dalam fasa yang mana, ataupun dia dalam mitosis ke ataupun meiosis ke, then ini agak challenging lah. Okay, so ingat yang gambar raja ni sangat-sangat penting. Okay, yeah. So if let's say murid dah tahu gambar raja ni, you akan sangat mudah untuk ingat points-points yang ada dekat tepi ni. Okay, ya. So untuk metafasa, you akan nampak semua kromatik kembar ni dia beratur sepanjang sata khatulistiwa. Okay, so dia ada dekat tengah-tengah sel. Okay, so that's why metafasa ni cikgu akan mudahkan murid-murid macam mana nak ingatkan apa akan berlaku. Meta ni start with M kan, middle. Okay, middle means tengah-tengah lah. So middle of the cell, dekat tengah-tengah sel, so semua kromatik akan beratur.
Okay, so centrio semua ingat kan? Centrio yang ini, centrio dia akan pada metafasa ni dia akan berada di kutub sel yang bertentangan. Gentian gelendung yang ini, spiderweb ni, dia akan menetapkan kromosom pada sata khatulistiwa. So, semua ingat apa itu sata khatulistiwa kan? Malaysia adalah sebuah negara yang terletak pada sata khatulistiwa bumi. Kan? So pada tengah-tengah bumi. Alright. So kromosom tersusun dalam satu barisan. So ingat ya, dalam satu barisan adalah keywords untuk metafasa. Nanti you akan appreciate semasa saya mengajar meiosis. Meiosis dia punya kedudukan adalah berbeza. So ingat, yang ini butterfly dia beratur pada garis khatulistiwa ni. Okey? Ya, satu barisan. So metafasa berakhir apabila centroma mula membahagi. Centroma, apa itu centroma? Centroma adalah bahagian yang mengikatkan dua kromatid ni. Kan? So jadikan dia butterfly, apa yang mengikat? Centroma. So yang gentian gelendung, yang spiderweb tu, dia akan menembusi centroma, dia akan mengikatkan centroma. So semasa fasa yang seterusnya, gentian gelendung akan mengecut dan dia akan menarik. Okey, dia akan menarik kromatid ni ke arah yang bertentangan. Okey, ya. So metafasa senang. So ya, yang ini yang saya maksudkan tadi. So you nampak tak yang gentian gelendung ni dia akan mengikat pada centroma. So semasa gentian gelendung ni dia mengecut kembali ke centrio, okay, so dia akan menarik kromatid tu akan tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Okay, ya. So yang ini fasa anafasa ni dia berlaku. Yang ini inilah proses yang dia akan berlaku. Okay, ya. So gentian gelendung memendek, mengecut dan kromatid kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Yang inilah yang tentang anafasa. Alright? Ya, anafasa berakhir apabila kromatid sampai di kutub sel. So, yang kromatid ini semasa dia sampai di kutub sel, yang inilah terakhirnya anafasa. Okay? So, apakah fasa yang seterusnya? Tadi kita ada P kan? P-met. Profasa, metafasa, anafasa, T for telofasa. Okay? Telofasa dalam fasa ini adalah fasa terakhir untuk mitosis. Okay, so apabila sampai di kutub yang bertentangan, so kromatid ni semua di kutub yang bertentangan, so ini dikenali sebagai kromosom anak. Kenapa? Kerana sel ini dia akan start to membahagikan. So yang ini akan jadi satu sel anak baru, yang ini akan jadi satu sel anak baru. Okay, so that's why dalam kromosom yang terdapat dekat kutub yang bertentangan ni dinamakan kromosom anak. Okay, so setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Alright, ya. So you boleh nampak dia adalah sama. Okay, so sama bilangan. Kromosom berbentuk berbenang halus kromatin semula. Okay, so yang ini dia macam reverse. Okay, so dalam metafasa ni, semasa metafasa tu, kromatin dia menjadi pendek dan menebal kan. So dalam telofasa dia akan reverse. So dan yang pendek dan menebal tu dia akan menjadi berbenang halus balik. Okay. So nucleolus yang tadi hilang pada profasa. So sekarang telofasa ni dia akan kembali semula, terbentuk semula. Lepas tu sama dengan membrane nucleus akan terbentuk semula. Gentian gelendung. So lepas gentian gelendung menarik yang kromatid ni ke kutub yang bertentangan, dia akan menghilang. Alright. Dan peringkat telofasa diikuti dengan cytokinesis. Ingat apa itu cytokinesis? Pembahagian cytoplasma kan. Ya, so you akan nampak dia akan start membahagi pada tengah-tengah ni. So lepas
dua-dua sel ni dia terputus. So dia akan berpisah menjadi dua sel yang baru. Alright? Okay. So, kita dah sampai ke cytokinesis. Okay, so sekarang kita belajar macam mana sel yang ini dia masih bercantum kan? Macam mana dia berpisah menjadi dua sel yang tunggal. Okay? Ya. Yeah. So, sel tumbuhan tidak mempunyai sentriole. Namun begitu, sel tumbuhan masih berupaya membentuk gentian gelentung semasa mitosis. Okay? Ya. So, ingat tak semasa kita belajar tentang sel pada bab 1 ke 2. Okay? So, kita belajar sel tumbuhan dengan perbezaan sel tumbuhan dengan sel haiwan. Sel tumbuhan kita katakan dia tak ada sentriole kan? Ya, yang ini perbezaan sel haiwan dengan sel tumbuhan. So sekarang dengan dekat sentence ni dia menjelaskan even though kita cakap sel tumbuhan tidak mempunyai sentriole, namun begitu dia masih boleh membentukkan gentian gelentung semasa mitosis. Okay? So gentian gelentung ni dia sangat penting kerana dia adalah satu struktur yang akan memisahkan kromatin kan. So jika tiada spiderweb ni yang gentian gelentung ni, so kromatin tu dia tak akan bergerak kan, dia tak akan tertarik ke kutub yang bertentangan. So yang ini sangat penting. Alright, so sekarang kita nak tengok apa itu cytokinesis. So dah dekat slide pertama tu kita dah cakap cytokinesis ni dia pembahagian cytoplasma kan. Dia akan membahagikan cytoplasma tu kepada dua part. So macam mana? So adalah pembahagian cytoplasma yang berlaku sebaik sahaja nukleus terbentuk pada akhir telofasa. Okay. Lepas habis telofasa dia akan terus masuk ke cytokinesis. Ingat tak graf kita sekitar sel ni? So kita ada G1, S, G2 dan lepas tu mitosis. Okay, tadi mitosis kita bincang, kita ada profasa, kita ada metafasa, anak fasa dan telofasa. Kan? So after telofasa dia akan masuk cytokinesis. Alright? Ya, so sekarang kita bincang apa itu cytokinesis. Bagi sel haiwan, okay, sel bulat-bulat yang tidak sekata, cytokinesis berlaku apabila membran plasma mencerut di bahagian tengah sel di antara dua nukleus. Okay? Ya, so dekat sini, dekat tengah-tengah ni dia start mencerut. Okay? Ya. Mikrofilament yang terdapat di tempat pencerutan mengecut menyebabkan sel mencerut sehingga terputus menjadi dua sel anak. Okay? Ya. So yang ini akan berlaku dekat sel haiwan. Yang inilah cara macam mana dari satu sel menjadi dua sel yang berpisah. Okey? Ya, yang ini cytokinesis dalam sel haiwan. Okey, so macam mana pula dengan sel tumbuhan? Tumbuhan kan ada dinding sel. So jika ada dinding sel, macam mana dia boleh belah kepada dua? So yang ini dia adalah cara yang lain pula. Okey, dalam sel tumbuhan, vesikel diselaputi membran terbentuk di bahagian tengah sel. Okey, so yang ini vesikel dia akan membentuk plat sel dekat tengah-tengah sel yang akan dibahagi kepada dua. Okey, vesikel ini nanti dia akan bercantum dan membentuk plat sel. Yang ini yang menjadi itu. Okey, yang ini akan membesar dan bercantum menjadi satu dinding baru. Right? So yang ini macam dalam satu bilik. So sekarang saya nak jadikan dia dua bilik yang lebih kecil, yang dua bilik yang baru kan. So saya membina satu dinding baru dekat tengah-tengah ni. Okay. So bahan dinding sel baru akan terbentuk di ruang antara plat sel. Okay. Dan plat sel berkembang ke arah luar sehingga bercantum dengan membran plasma. Okay. So yang dinding baru ni nanti dia akan berkembang dan lepas tu dia akan cantum pada membran plasma dan plat sel membahagikan tumbuhan
sel tumbuhan menjadi 2 sel anak. Okay, inilah cara macam mana untuk sel tumbuhan dia membahagi kepada 2. Alright. So lepas tu gentian selulosa dihasilkan oleh sel untuk menguatkan dinding sel baru ni. Okay. So inilah cara dia. So dari satu jadi 2 yang baru. So dia yang ini dia bina dinding dekat tengah-tengah, lepas tu cantum. Untuk sel haiwan dia terus mengecut dekat tengah-tengah, lepas tu mengecut, lepas tu dia berpisah kepada 2. Okay, so yang ini mitosis dan cytokinesis. Okay, sampai sini semua faham? So mungkin murid-murid akan tanya, kenapa kita perlu adakan mitosis dalam badan, kan? So mitosis terkawal penting kerana maklumat genetik dibawa dalam kromosom diperlukan untuk proses hidup dalam organisma. Okay? Proses mitosis penting dalam pembaikan dan penjanaan semula sel. So macam apa yang kita bincang dari slide pertama tu, kenapa kita perlukan pembahagian sel, kan? Kita perlu bertumbuh besar, kita perlu menggantikan sel yang rosak ataupun yang sel yang mati. Inilah kenapa kita perlukan mitosis. Okey, sama. Pembahagian sel, penjanaan semula sel. Alright. So contoh seperti dalam haiwan, okey, cicak boleh menghasilkan ekor baru sekiranya ekornya terputus, kan? So yang ini satu contoh. Bintang laut, kita punya starfish, boleh menggantikan lengannya yang hilang melalui mitosis. So kita punya starfish, if let's say dia punya lengan yang satu star yang dekat bucu tu dia terputus, nanti dia akan bertumbuh balik. Alright. So sel hati. So sel hati dalam manusia menggantikan tisu rosak melalui pembahagian sel. Okay. Tapi kan murid-murid, dalam badan manusia bukan semua sel boleh tumbuh balik. Okay. Dia bukan semua sel boleh menjalani mitosis untuk menggantikan sel tisu yang rosak. Ada segelintir sel seperti sel otak. Okay. Sel otak, lepas sel otak tu dia rosak ataupun dia dah mati. So kita tidak boleh menggantikan dengan sel otak yang baru. Okay. Yeah. So dalam sel badan bukan semua sel boleh diganti. Okay. Yeah. So inilah kenapa kita perlu menjaga kesihatan badan dengan baik. Alright. Yeah. So satu lagi, yang ini pengklonan haiwan. Apa itu pengklonan? Copy and paste lah. Okay. Yeah. Dalam dengan cara yang senang untuk difahami, copy and paste. Okay. So kenapa perlu copy and paste haiwan? Okay. For example, doryfish. Doryfish dia adalah sejenis ikan yang sentiasa kita makan fish and chip dekat luar. So semasa kita makan fish and chip dekat luar, ada 2 jenis fish. Satu doryfish, satu lagi tilapia. Okay. Yeah. So actually dalam teknik pengklonan haiwan ni, dia adalah untuk menghasilkan lebih banyak hasil haiwan yang mempunyai kualiti yang bagus. Okay. So that kita boleh mendapatkan manfaat daripada pengklonan ni. Okay. Ya. Selain daripada haiwan, tumbuhan pun juga. For example, kita ada pokok durian, kan? Kita sekarang ada banyak jenis durian. Ada D24 lah, ada Musang King lah, kan? So ada banyak durian. So sama dalam teknik pengklonan ni, mereka boleh dapatkan satu isi ataupun satu biji benih yang sangat berkualiti tu, lepas tu dia klonkan dia. Okay, dia copy paste so that nanti dia akan dapat pokok durian yang serupa dengan pokok durian yang berkualiti itu. Okay, so semua durian yang dihasilkan adalah sama kualiti. Alright, ya, ini satu cara, satu kebaikan lah untuk mitosis.
Okay, so next kita move on. Kita masuk ke chapter, bukan, subtopik yang seterusnya, meiosis. Okay, so dalam meiosis, dia ada sedikit information yang serupa dengan mitosis, tapi dia adalah proses yang berlainan. Okay, so meiosis ya, ialah proses pembahagian sel yang mengurangkan bilangan kromosom dalam sel anak. So ingat tak, semasa kita belajar mitosis, sel induk adalah, for example, N. Dia akan menghasilkan anak yang N, serupa, copy paste. So mereka adalah serupa. Tapi untuk meiosis, dia akan mengurangkan bilangan kromosom dalam sel anak. Okay, so for example, sel ibu ada 2N, tapi sel anak yang dihasilkan adalah N sahaja. Okay, ini adalah maksud mengurangkan bilangan kromosom. Okay, so yang ini meiosis merupakan gamet haploid, melalui proses gametogenesis, dan lepas tu meiosis menghasilkan variasi genetik pada setiap generasi. Kenapa? Kerana meiosis akan biasanya berlaku dekat sel pembiakan, gamet sperma dengan ovum. So dalam pembiakan, sperma akan bersenyawa dengan ovum kan. So mereka akan menghasilkan variasi genetik seperti ibu bapa kita melahirkan anak seperti kita. So setiap anak ada genetik yang berlainan, ada rupa yang berlainan kan. So yang ini variasi genetik. Okay, sangat penting untuk mengekalkan bilangan kromosom diploid dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Okay, so sekarang kita nak pergi tengok macam mana proses meiosis pula. So tadi mitosis senang kan? Kita ada 4 fasa sahaja. Kita ada profasa, anafasa, metafasa, dan profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okay, tapi untuk meiosis dia kompleks sikit. So dia ada 2. First, dia ada meiosis 1 dengan meiosis 2. Okay, dalam meiosis 1 dia ada profasa 1, 2, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. Okay, lepas tu ada cytokinesis pula. Lepas cytokinesis, so kedua-dua sel yang terhasil yang baru ni, dia akan menjalani meiosis 1, berulang lagi, profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2.